Jadi insyaAllah selepas selesai atur cara potongan kek, kita akan jemput kepada rombongan VVIP Encik Muhammad Rosidi sekeluarga ke Cidang Pelangi untuk kita buat aturan pergambaran terbaik. Kita mulakan untuk rombongan VVIP terlebih dahulu bagi kemenangan. Baru bermakna untuk majlis, baru bermakna bagi tuan majlis kita, iaitu Encik Rosidi bersama keluarga Faizah sekeluarga pada hari ini. Yang kamera ni. Jadi satu, dua, tiga. Tiga dua, satu, dua, tiga. Makan, satu, dua, makan. Dah ambil lah. Memang masih ambil. Dah ambil dah. Tak larat ambil banyak sangat. Ambil gambar kita pula. Itu dia lagu terbaik terbawa. Memanglah bu YouTube kena ambil gambar orang lah. Ya. Permaisuri yang tengah mulakan apa? Potongan kek, majlis potongan kek sekarang ini. Alhamdulillah, Hazar Rahmatullahi Rabbi. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang menantikan untuk pergambaran terbaik bersama Raja Permaisuri. Kita nantikan bersama, insyaAllah kita aturkan yang terbaik untuk kemeriahan majlis pada hari ini. InsyaAllah teruskan dengan lagu-lagu untuk Raja Permaisuri. Kita aturkan terbaik untuk kemeriahan. Jadi insyaAllah kita jemput mungkin ada tetamu-tetamu boleh dipersilakan ke bergambar insyaAllah. Dan kita akan jemput selepas ini rombongan VIP Baby. Encik Muhammad Bajini. sekeluarga untuk kunjung tiba ke Cijang Pelangi bagi acara pembukaan bagi pergambaran insyaAllah. Jika ada tetamu yang bergambar sekarang ini dijemput naik, boleh dipersilakan bagi kita nantikan ataupun kita menunggu rombongan diraihkan. Hari ni Palang jadi baik ni. Diam. Ada di depan sini mungkin ini bergambar kita. Jom kita main bowling jom. Sementara Masuk ada main bowling. kepada rombongan Encik Tali. Kalah lagi tu. Kali cari makan tak? Masuk lewat sikit. Ha? Baju share. Baju share tak lah. MC lah ambil satu hari, esok baru balik. Takkan abah nak ajak kot. Ha? Nak suruh mereka balik esok. Pak Lang ajak main bowling. Esok saya off lagi. Lepas tu tak sekolah sampai bila-bila dah. Lepas tu Pak Su kena balik. Ha? Jom ambil gambar dengan mereka jom. Sayang. Pak Zul. Pergi naik lah. Senyum. Satu, dua. Ni kamera ni. Ikut kamera ni. Ready, satu, dua, tiga. Selesai, satu, dua, tiga.
Satu lagi freestyle. 1, 2, 3. Okey. Ambil gambar you kamera kali. Boleh YouTube. Okay, ready. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Tarik jaket. Ambil gambar kami. Ambil video. Bagi nak ambil gambar. Okey, Nama juga. rombongan VIP Encik Muhammad Rosidi sekeluarga untuk kita buat aturan pergambaran terbaik dipersilakan bagi kita dapatkan momen terindah pergambaran terbaik kenangan terindah untuk rombongan di sebelah tengah Encik Muhammad Rosidi sekeluarga sekali lagi belum tiba ke majlis dipersilakan. Salah nak tarik rambut tu. Nak kita. Kan? Kita kami ni. Pasti pegang. Apa sama dia? Gambar dia. 1, 2, 3. Tolong tengok anak-anak. Kami api dulu. Bapak rumah punya. Ha? Cik kami dapat Potong nombor. tak cik ya. Apa tak cip pula? Kami dapat kena ramai-ramai. Naik semua kali apa? Atau adik-adik dah kot? Ni adik-adik semua, ni adik-adik. Ni adik-adik semua. Ni adik-adik semua. Tu bapak, mak. Ni menantu. Jadi insyaAllah sekarang ni berlangsungnya majlis Satu. Encik Muhammad Rosidi sekeluarga. Satu. Kami tamu, insyaAllah kita akan jalankan open fotografer pula selepas ini. Terima kasih kepada tetamu-tetamu atas budi bicara dalam hati yang memudahkan 1, 2, 3. keberkatan perlindungan kebaikan untuk semua insyaAllah. Ya Allah. Berapa hidung? Saya memang kena ambil video selalu. Apa dia? Tak payah. Tidak apa, cakap.
gambar. Gambar nanti tak lah masuk YouTube nanti besar nanti mesti. Nahwan. Senang ingat nama adik. Nahwan. Naufal. Bukan Nahwan. Naufail. Oh ya. Dari awal tak ada negosiasi dengan kau. Berikan gembira. Abang Macu. Ni Abang Insem, Abang Macu. Siaplah viral lah abang orang. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir. Alhamdulillah mungkin ada di kalangan jemputan yang